semua boleh tengok kitab amalan kita. Baik. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Maka Allah Taala akan berkata pada hari kiamat, Iqra kitabaka, bacalah buku catatan amalanmu, kafa bi nafsika al-yawm, cukuplah bagi kamu pada hari ini, hari kiamat, 'alayka hasiba, iaitu kamu akan dihisap dengan apa yang telah kamu amalkan. Jadi Allah Taala kata setiap orang akan terhutang dengan setiap yang dilakukan. Dia akan dibayar dengan apa yang dilakukan. Al-ghunmu bil-ghurmi, kata ulama fiqh. Al-kharaj bil-dhaman, kata ulama fiqh. Semua perkara yang kita buat pasti ada konsekuensi dia. Semua benda yang kita buat pasti dibalas dengan yang setimpal dengan dia. Kalau kita belanja, kita melabur RM100, pasti kita akan dapat dari akhir. Kadang-kadang setimpal dan lebih daripada itu. Dan kalau kita melakukan kejahatan, pastilah dia akan balas dengan setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi ini semua telah pun dicatat dengan amalan-amalan kita pada hari itu. Jadi Allah Taala kata, wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah, pada hari kiamat kitaban yalqahu mansyura. Kami akan keluarkan pada hari kiamat kitab amalan dia dan akan dibentangkan di hadapannya. Maka Allah Ta'ala bacalah dan cukuplah kitab amalan di hari akhirat menjadi saksi kepada kamu. Kebaikan dan kejahatan akan dilihat secara terbuka. La yamliku ikhfa'u wa la tajahuluhu. Kita tak mampu untuk menutup kesilapan kita. Tak mampu lagi ketika itu nak tutup buku kita, tak nak bagi baca. Tidak. Buku itu mesti dibaca dan mesti dipertontonkan bagi beberapa pendapat ulama yang lain. Maka kita terus kepada bagaimana Allah Ta'ala kata syahida hasiba, iaitu menjadi saksi. Tak perlu saksi lain, tak perlu bukti lain. Cukuplah dengan buku itu menjadi bukti kepada kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka ini, cukuplah kitab ini. Sebab itulah kalau kita hari ini dalam mahkamah, tak cukup dengan catatan, kan? Kita kata mestilah ada lagi bukti-bukti lain, saksi dan seumpamanya untuk menjadi kekuatan kepada hujah. Namun pada hari akhirat, Allah Ta'ala cukup dengan kitab ini sahaja. Maknanya kita tak boleh nak nafikan semua yang kita lakukan. Pasti benda ni kita kata sama ada kita sembunyi ataupun kita cerita, orang tahu dan seumpamanya, semuanya akan dibangkitkan pada hari itu nanti. Tangan akan bercakap. Ada orang kata, ada pendapat ulama lagi, dia kata bahawa kitab ni maksud dia apa? Anggota kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semuanya akan bercakap pada hari kiamat, melainkan mulut saja akan ditutup oleh Allah Subhanahu Taala, tidak boleh bercakap. Semuanya akan berkata bahawa dia ni telah lakukan begini, dia ni telah buat begini dan sebagainya. Maka ini semua berlaku pada hari kiamat. Allah Taala cerita, orang yang tak beriman dia tak percaya benda ni. Orang tak beriman dia tak percaya benda ni. Orang yang beriman dia akan melihat benda ni sebagai satu ancaman kepada dia, sebagai satu amaran kepada dia untuk dia memperbaiki diri dan keluarga dia. Baik. Sebab Allah Ta'ala berkata ayat terakhir pada malam ini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Ni undang-undang ataupun aturan yang Allah Ta'ala letakkan kepada hamba dia. Allah Ta'ala kata mudah je. Kira-kira kita mudah. Maths kita mudah je. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengikut hidayah Allah Subhanahu Taala, sesungguhnya dia sudah memberikan hidayah kepada diri. Maknanya dia sudah pun mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa Taala daripada hidayah yang diikutinya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Sebenarnya dia bukan memberikan petunjuk kepada siapa orang lain, tidak. Dia memberi tunjuk kepada diri dia sendiri. Dia menyelamatkan diri dia. Macam kita baca ayat yang minggu lepas. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan kamu datang balik kepada kamu. Sebab itulah